Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam segmen Kotak Suara. Pendengar podcast, kami berjauhan. Farah tak ada dengan saya. Farah dekat Pening, saya dekat KL. Tapi kita masih lagi bukan berdua. Ya, betul. Alhamdulillah. Setiap minggu tak pernah putus-putus tetamu daripada episod 1 sampailah episod 6 pada hari ini. Siapa tetamu kita pada hari ini lah? Aku dengar tetamu kita tu sama negeri dengan aku. Ya ke? Kau yakin dia satu negeri dengan kau? Ya. Hai Kak Zai, terima kasih sebab sudi join podcast kita hari ni. Hai semua, terima kasih Kak jemput Kak Zai untuk join korang punya podcast. Kak Zai sihat Kak Zai? Alhamdulillah, masih hidup, masih sihat. Masih. Seram perkataan masih hidup tu Kak Zai dekat mana ya Kak Zai? Kak Zai dekat Penang, sama dengan Farah. Ofis Kak Zai sekarang dekat Bayan Lepas. Kak Zai sama. Oh ya ke? Jiran nak blog kita. Patutlah suara macam dengar dekat je. Okay. Macam ni aku keluar lah daripada podcast ni. Korang dah boleh buat rancangan sendiri. Biar aku je lah sembang Kak Zai. Okay. Untuk podcast Kotak Suara semua, hai, Assalamualaikum, saya Kak Zai. Saya daripada syarikat Inai dan Bisnes Merhad. So hari ni kita nak baca cerita sikit pasal daun inai. Korang tahu tak macam mana betapa sejarah daun inai, macam mana inai tu boleh warnakan kulit kita, rambut kita. So korang tahu tak? Menarik perbincangan tu sebab macam yang kita tahulah inai ni sangat sinonim dalam masyarakat Melayu. Hampir semua orang lah guna inai kalau betul. perempuan tu. Betul. Macam kaum Melayu, Cina, aku rasa India lagi lah memang akan tahulah. Cuma hari ni kita akan cakap lebih detail pasal daun inai. Kak Zai, inai ni ada nama lain ke? Nama saintifik ke? Daun inai ataupun dalam istilah saintifiknya kita panggil Lawsonia inamis. Okay? Lawsonia inamis tu nama saintifik daun inai. Disebabkan orang kata apa, dia ada satu molekul yang kita panggil sebagai lawson. So lawson tu sebenarnya pewarna daun pewarna lah yang merupakan bahan pewarna dalam daun inai tu. Jadi kiranya macam, sedap. Susah ya nak sebut nama daun inai tu apa. Aku rasa macam aku akan bijak lepas aku dengar podcast daripada Kak Zai ni. Okey Kak Zai, macam kita tahulah inai ni sangat sinonim dalam penggunaan masyarakat di Malaysia kan, terutamanya dalam majlis kahwin. Jadi kami jadi tertanya-tanya, sejak bila inai ni digunakan dalam majlis kahwin dalam masyarakat Melayu? Okey, sebenarnya kan bila tanya soalan tu kan bukan akak je tak boleh jawab, semua orang tak boleh jawab bila. Oh ya. Sebab hasil sejarawan pun tak tahu bila digunakan dalam masyarakat Melayu. Sebab daun inai ni dia bukan originate daripada Melayu saja, bukan kawasan kita, maksudnya bukan kawasan Southeast Asia ni saja. Satu dunia daun inai tu ada. So kita sebenarnya kan dalam sejarah kita tak boleh nak pinpoint bila sebenarnya masyarakat, maksudnya manusia menggunakan daun inai ni sebagai orang kata pewarna lah, sumber pewarna. So dalam tapi daun inai ni memang dah beribu tahun lah, memang dah lama sangat orang guna. Even orang kata Fir'aun sekalipun dia menggunakan daun inai ni juga sebagai orang kata pewarna lah. Dah lama dah sebenarnya. Tapi aku baru tahu Farah time sekolah. Oh ya ke? Macam Kak Zai tahu tak, dulu Mira suka juga pakai inai ni, tapi tak tahu pula macam dah umur sekarang ni baru nak tahu sejarah inai. Tahu pakai je dulu. Inai kan dia senang kita jumpa dekat rumah-rumah orang, dekat pokok-pokok dia kita pun boleh tahu ni daun inai. Tapi zaman sekarang Mira tak tahulah, budak-budak zaman sekarang tahu tak inai, pokok inai tu. Macam kau tahu tak Farah pokok inai macam mana? Aku pun tak tahu, aku beli je. Serius lah Farah, aku tak tahu. Kalau ada beli, lepas tu dekat packaging dia tulis inai, baru aku tahu tu inai. Kalau dia tak tulis, aku pun tak tahu tu inai. Kau kira kau pernah tak rasa tumbuk inai? Oh, tak pernah. Oh, inai. Oh, inai boleh yelah betul lah. Okay. Farah. Tahu lah. Oh, kenapa Farah? Yang tumbuk inai kau tak pernah. Okey, tapi aku rasa mungkin lah Tak pernah pendengar-pendengar tumbuk podcast. lah, tapi tak mustahil. Pendengar podcast kat luar sana mungkin ada pengalaman pernah menumbuk inai. Aku pernah. Aku petik inai tu, aku lurutkan daripada dia punya daun dekat pokok tu. Lepas tu aku letak dalam plastik, aku bawa balik. Lepas tu aku tumbuk inai tu. Lepas tu kau tahu tak, bila dah tumbuk aku pakai inai tu macam konon-konon lah nak kahwin lah. Konon berangan nak kahwin. Umur berapa gatal sangat tu? Dah jahanam.
Lepas tu aku Inai kan biasanya kalau mungkin Kak Azai pun lagi tahulah tentang Inai ni, tapi macam untuk yang Mira konon-konon budak-budak dulu tak tahu, okey pakai Inai tu lepas tu nak pakai Inai nak bagi dia merah 2-3 jam. So Mira pun balutlah dengan plastik tangan Mira ni, lepas tu Mira tidur. Kau pernah rasa tak pengalaman Aku macam pernah tu? balut plastik dekat inai tu. Aku pun Lepas- buat. Okey, so kau tak ada pengalaman untuk tumbuk lah. The process tu aku tak ada lah. Tahu guna je. Okey Kak Zai, untuk zaman sekarang macam ni, Kak Zai, apa pendapat Kak Zai tentang pendedahan daun inai ni? Sedangkan zaman sekarang ni banyak sangat inai yang instant tu. Kak Zai boleh cerita, kalau biasa orang tahu daripada majlis kahwin, lepas tu jadi pewarna rambut. Apa lagi kegunaan inai? Kak Zai rasa daun inai yang asli tu lagi bagus daripada yang instant yang orang beli tu. Okay, sebenarnya kan daun inai ni kita bukan guna sebagai kosmetik saja tau. Selalu orang pakai untuk jari kan. Bila masa orang kahwin tu ataupun masa kita nak raya. Itu memang favourite lah orang Melayu ni. Dia time raya tak nak kahwin tu memang dia orang memang cari inai. Tapi sebenarnya inai ni kita boleh guna dalam bidang perubatan juga tau. Tapi dengar dulu sebelum korang nak guna masuk dalam bidang perubatan ni, dia kena melalui kajian lah. Sebab sekarang ni walaupun sebenarnya daun inai tu kita gunakan dalam bidang perubatan secara tradisional, tapi sebenarnya kajian mengenai manfaat perubatan daun inai tu tak begitu meluas. Jadi walaupun daun inai tu digunakan secara tradisi dalam bidang perubatan, korang janganlah buat sekarang. Sebab kita tak tahu orang kata apa efek dia macam mana. Memang orang kata apa digunakan secara tradisi, tapi apa-apa pun ubat yang kita nak ambil, bahan yang kita nak ambil walaupun benda tu bahan natural, korang jangan simply buat sahaja. So kena ada bukti saintifik. Kalau dah di-approve oleh KKM untuk digunakan, boleh guna. So memang daun inai ni digunakan dalam tradisi masyarakat Melayu dan even masyarakat dunia jugalah. Dulu-dululah, zaman dulu, even masa zaman Nabi Muhammad juga pun digunakan dalam bidang perubatan. So antara manfaat perubatan dia ialah dia boleh merawat luka, sakit perut, sakit sendi. Masa lepas bersalin pun orang guna jugalah daun inai ni untuk orang kata apa dijadikan sebagai ubat meroyan. Macam tu. Wow. Aku pun impress. Macam wonder macam ni inai tu boleh guna untuk ubat meroyan. Disebabkan kekurangan bukti saintifik, orang kurang buat kajian atas daun inai, so kita tak boleh nak kata secara pastilah memang daun inai ni boleh dijadikan ubat meroyan. So kita buat masa sekarang ni jangan ambil kita pakai sebagai kosmetik sudahlah. Bila dah ada ubat, orang kata apa KKM keluarkan ubat baru ke ada pharmaceutical company keluarkan, barulah korang guna. Okay, jangan kat rumah nanti pergi ambil daun inai, tumbuk, pergi apply kat diri untuk ubat pula. Tak boleh macam tu, okay? Nak jadi doktor sendiri pula. Barang dah ada kat rumah, nak guna sendiri, tumbuk je. Tapi Kak Zai ada cakap tadi, dia selain guna kosmetik, dia boleh digunakan untuk perubatan tradisional. Mira tertarik dengan merawat luka. Kak Zai boleh cerita tak macam mana cara-cara orang rawat luka tu sendiri gunakan daun inai? Okey, selalunya lah daun inai ni kita guna sebagai merawat luka di luar lah. Maksudnya dia orang tak ambil consume, maksudnya makan. Dia orang ambil tumbuk daun inai, selalunya dia orang akan tumbuk daun inai, lepas tu sapu dekat kawasan luka. Selalunya macam tu lah. Dia orang tak contohnya lah rebus ke ataupun masak daun inai untuk makan ke, tak. Selalunya kita letak tumbuk daun inai, sapu je dekat kawasan luka tu. Contohnya macam kuku rapuh kan, itu pun masalah juga. So dia orang tumbuk daun inai tu pakai dekat kuku, ataupun macam kita ada parut kan, parut dekat kulit, and then daun inai, and then sapu dekat bahagian parut tu macam tu. Ini boleh guna kat muka ke Kak Zai? Kalau korang nak muka korang merah boleh lah. Ya kan? Tak apa, sekarang pakai mask. Takutlah pakai inai tu orang tanya katalah jerawat je. Aku terpegun Kak Zai punya cerita cara-cara tu sampai aku lupa yang inai boleh mengeluarkan merah. Betul, aku pun betul bila Kak Zai cakap boleh nak pakai ke muka merah. Macam lepas kena tampar dah lah. Inai warna dia lama kot nak hilang kan Kak Zai? Selalunya dekat kulit, dia bergantung pada orang lah. Selalunya dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu jugalah baru akan hilang dia dekat kulit. Tapi dekat rambut dengan kuku dia akan lama. Sebabnya walaupun dekat kulit tu
dia ada keratin tapi dia lapisan kulit kita tu sentiasa naik. Lepas tu inai dekat kulit dia cepat habis. Sebab kulit kita tu dia cepat mati dan hilanglah inai yang melekat dekat kulit tu. Dekat rambut dengan dekat kuku, kulit pada rambut dengan kuku tu dia lambat tau. Dia nak mati, nak shed. Maksudnya dia nak habis. Lepas tu dekat kuku dengan rambut dia akan lama. Menarik. Kak Zai, kita boleh tengok yang warna inai yang selalu digunakan oleh macam orang-orang kat luar sana adalah warna putih dan warna merah. Macam mana inai macam boleh hasilkan warna merah ataupun macam tak ada penjelasan saintifik pun. Just macam okay dia nak warna merah lah. Oh dia nak. Siapa yang nak? Inai itu sendiri yang mengeluarkan kuasa. Tuhan sekalian alam. Wow. Okey, daun inai ni sebenarnya dia ada satu molekul yang kita dipanggil sebagai lawson. So lawson ni lah yang menghasilkan warna dalam daun inai. Tapi lawson ni sebenarnya dia bergantung kepada kata pH. Lawson tu dia warna dia ialah merah dan oranye macam tu. Katakanlah korang guna air biasa, dia akan merah juga dah, tapi merah dia tak terang. Sebab air tu pH dia bukan berasid, dia pH neutral. So kalau korang nak dapatkan warna lawson tu merah, korang kena guna air limau ke macam tu. Orang-orang nak kahwin kat luar sana ataupun henna artis kat luar sana. Rasanya henna artis kat luar sana pun memang kalau yang guna inai asli mesti dia orang dah tahu digalakkan guna bancuhan air limau untuk membancuh daun inai. Wow, menariknya. Boleh kahwin dah Cik Mira. Oh, tak, jangan cakap pasal kahwin ni. Aku pula yang berdebar-debar rasa macam nak kahwin esok. Tiba-tiba aku rasa macam, hari ni kita masuk kelas sains weh. Limau lah, apalah, pH. Saintifik. Aku tiba teringat macam time kat sekolah lu masuk makmal, cikgu dia Kak Zai. Tapi cikgu kat sekolah dulu aku tak faham. Kak Zai aku faham. Alhamdulillah kalau faham. Tapi kan Kak Zai kan, betul juga soalan Farah tu sebab biasa kita pun tak terfikir daun tu macam mana dia boleh keluarkan warna sendiri. Tapi macam Kak Zai cakap lah, sebab ada dia punya Lawson. Itu dia punya nama saintifik lah yang menghasilkan warna-warna tu. Tapi daun inai ni sangat-sangat berkhasiat sebab yelah kita pun tahu dekat Kepulauan Melayu ni memang kaya dengan tumbuhan herba dan akar kayu. Tapi daun inai ni macam Kak Zai cakap tak banyak kajian saintifik yang dijalankan. Betul. Tapi menarik dah sebenarnya. Dia boleh macam-macam luka dia boleh rawat. Kau ada luka hati tak Farah? Ada. Kalau luka hati tu boleh rawat dengan inai boleh ke Kak Zai? Korang janganlah buat perangai. Kak Zai, tapi saya tanya lah macam inai, macam Kak Zai cakap lah pasal inai ni macam orang kurang buat kajian. Pada pendapat Kak Zai, penggunaan inai ni macam kurang popular berbanding Cik Fatimah dan lain-lain. Mungkin sebab dia commercialization kot satu. Orang macam bila orang dengar pasal inai ni macam orang kata apa, alah zaman tradisi macam tu kan. Dia awal lagi memang kurang dia punya kajian saintifik. Mungkin juga ada satu sebab ialah bila dia orang buat kajian saintifik sebenarnya maksudnya kajian awal. Kajian awal tu menunjukkan yang mungkin daun inai ni tak powerful lah. Macam tu mungkin. Ataupun sememangnya orang macam pandang inai ni macam kurang sikit lah. So aku tak tahu yang antara dua ni yang mana satu, sama ada memang orang tak berminat. Kurangnya hasil kajian tu disebabkan dia orang dah tengok penemuan awal tu macam efek dia tak berapa power sangat lah, tak nak spend duit untuk buat kajian pada daun inai. Lagipun mungkin juga Mira rasa sebab daun inai ni orang tahu dia sekadar untuk kecantikan. Orang ramai tak tahu yang sebenarnya daun inai ni pun mungkin one fine day boleh jadi sama level dengan Cik Fatimah, Kak Ali. Tapi sebenarnya orang tak tahu sebab orang tahu daun inai. Warna merah je, guna inai lah. Betul, mungkin orang fikir daun inai ni lebih kepada kosmetik. So manfaat perubatan tu mungkin orang tak berapa tahu lagi kan. So orang kata gunanya kajian ni tak semestinya orang kata apa kita berjaya. Buat kajian untuk berjaya. Kalau kita tahu kan, kita buat kajian, sebenarnya memang tak ada manfaat perubatan pun daun ni. So dia orang stop. So at least saintis di masa hadapan, bila dia orang tengok kajian tu, okey betul lah. Memang betul ni. Sebab tu tak semestinya bila kita buat kajian saintifik ni, kita berjaya je. Maksudnya kita daun inai, efek dia mesti powerful. Barulah kita orang kata, nak buat.
Tak semestinya bila ada negative result pun itu ialah still result juga. Betul tak? Betul. Tapi kan Kak Zai, kenapa sesetengah inai ni dia ada menyebabkan alergik pada kulit? Sebab kan kalau Mira tak pernah lah alami, tapi Mira pernah juga tengok kawan-kawan Mira yang dia ada alergik, gatal-gatal, luka. Kak Zai boleh komen tak pasal tu? Okey, inai daun asli dia tak menyebabkan alergi, sepatutnya tak. Tapi bolehlah buat kalau kulit jenis tak tahan. Tapi selalunya inai yang menyebabkan bila kita pakai tu ramai orang alergik ni sebenarnya dia orang ada tambah satu molekul pewarna yang kita panggil sebagai polyphenylene diamine ataupun PPD. Fungsi PPD ialah untuk naikkan lagi warna tu supaya dia jadi nampak lagi terang, lagi macam ataupun gelap kan. Sebab setengah orang ni dia suka inai yang gelap, dia tak suka inai yang macam merah-merah oren-oren tau. So dia orang cari inai yang gelap ni. Dia orang tak tahu pun sebenarnya inai dia tak menghasilkan warna hitam tau. Dia warna dia merah nak oren macam tu, merah terang macam tu je. Tapi bila dia orang ingat dia orang pakai inai yang gelap ni, inai betul daun inai. Sebenarnya inai tu dia orang dah dicampur dengan PPD. PPD ni yang menyebabkan allergy reaction dan PPD ni memang established memang bukan akak je yang cakap. Memang benda ni established, PPD ni memang boleh menyebabkan allergy. So bila dia orang ditambah PPD ni sebenarnya dia orang nak satu warna, nak cepat. So PPD ni, inai yang ditambah dengan PPD ni ialah inai yang murah. Dia jimat tau. Inai daun sahaja mahal tau. Daun inai tu bukanlah mahal premium sampai $5-60 tak. Tapi kalau nak dibandingkan inai instant, inai bukan daun asli dengan inai daun asli, dan daun asli ni dia agak mahal sikit lah. Maksudnya dia ada harga dia tu up sikit daripada inai instant biasa. Kalau inai instant ni boleh dapat satu bekas tu RM2-3. Ini macam inai daun, kita tak boleh dapat. Sebab dia mahal sikit. Biasa mahal ni sebab proses kan Kak Zai? Yalah, sebab satu daun inai tu kita nak dapat pun susah betul. Sebab orang nak, yalah penghasilan dia pun satu hal juga. Bukannya kita produce dalam kilang saja kan terus dapat PPD tu, produce sintetik senang dapat. Sebab inai ni kena tanam, lepas tu nak kena tuai, lepas tu nak kena proses. Of course lah harga dia akan lebih mahal sedikit. Betul. Sebab dia daripada memang benih dia tu sendiri kan. Nak kena proses awal tu lama. Tapi macam Farah, kau ada soalan tak untuk jenis yang since kau suka warnakan rambut? Kau pernah warnakan rambut guna inai tak? Ya, pernah. Masa dulu zaman sekolah lah. Aku pernah warnakan rambut dengan inai. Tapi saya ada satu soalan Kak Zai. Like macam inai ni kan like macam kira benda yang tradisional, like macam benda natural lah kan. Tapi kenapa lepas warna rambut dengan inai, rambut saya macam masih akan keras kan? Oh, itu normal lah sebenarnya. Inai ni, dia bila kita guna air, kita mancing inai dengan air kan. Air tu sendiri dah, bila rambut kita, kita kena faham dulu. Struktur rambut kita ialah dia bersisik tau. So, bila even kalau bila kita basahkan rambut kita, so sisik ni dia akan terbuka luas. Dia akan terbuka. So bila kita pakai inai, dia akan lebih lagi dia punya bukaan sisik tu. So sebab kita inai tu dia nak menyerap masuk ke dalam rambut. So sisik rambut tu dia akan terbuka. Bila kita pakai, sebab tu kita rasa macam dalam sehari dua macam tu kita akan rasa macam keras sikit lah. Tak semua yang akan rasa, tapi ada certain orang dia akan rasa rambut dia macam keras sikit. So dia tak ada apa pun. Bukanlah masalah rambut kita ni rosak ke pakai inai, tak. Sebab itu je sisik rambut tu dia terbuka. Dalam 2-3 hari lepas tu rambut kita akan okey. Bila kita dah basuh semua, kita buatkan macam biasa, dia akan balik kepada normal lah. So benda tu normal lah sebenarnya Kak Zai. Jangan takut, inai dia tak merosakkan rambut. Tapi ini aku bagi tahu. Tapi inai rambut dia boleh pakai 2 hingga 3 jam sahaja. Korang jangan pakai satu malam. Saya Pakai satu malam, susah kita nak repair dia punya keras tu. Memang ambil masa lama baru dia nak okey balik. 2-3 jam saja pakai. Jangan pakai semalaman. Inai jari boleh pakai semalaman, tak ada masalah. Yang macam kau Farah, rambut kau keras, bukan sebab inai lah. Sebab kau sendiri yang simpan lama. saya cakap orang. Sampai saya ingat saya pakai inai palsu Kak Zai.
Tapi mungkin jugalah Kak Zai, kalau kita kan untuk macam kita orang ni tak tahu pasal inai. Macam Kak Zai yang tahu, Kak Zai akan tahu okey ini penggunaan ni macam mana, berapa lama. Macam kita orang ni mungkin pendengar-pendengar podcast sendiri pun tak tahu. Mungkin diorang pun sendiri pakai satu malam lama-lama sebab kan nak warna merah. Biasa orang dulu cakap nak lagi merah, pakai inai lagi lama. Tapi sebenarnya kat rambut tak bagus. Bila macam ni bagi pendedahan kat orang luar sana. Tapi ada pros and cons lah. Ada juga inai ni baik untuk perubatan. Tapi kalau kita salah guna, salahlah dia. Jadilah allergic ke badan kita. Allergic tu more kepada yang zaman sekarang punya inai Kak Zai. Instant lah. Selalunya kena hati-hati inai instant lah. Selalunya inai daun asli tak menyebabkan alergi. Setahu akak lah. Tak pernah, jarang lah dengar orang kata alergi inai. Sebab kita kena faham juga. Alergi ni dia setiap orang berbeza. Orang ni alergi lain, orang ni alergi lain. So kita tak boleh nak kata yang inai ni tak menyebabkan alergi. Tak, kita tak boleh cakap macam tu. Sebab setiap orang berbeza. Tapi setakat ni yang akak tahu, knowledge akak memang tak ada lagi lah orang yang alergi inai ni. Yang alergi inai instant yang ada PPD. Selamat je lah, tapi tak semestinya serasi dengan semua orang. Jadi kita betul. Kena tahu diri kita ni macam mana semua kan. Betul. Kalau kita tak tahu pasal inai ni, mesti kita buat main suka je. Efek dia, kita salahkan inai tu. Oh, inai ni tak elok ni. Selalunya macam tu lah. Orang sebenarnya orang tak dapat beza antara inai instant dengan inai daun asli dekat luar. Orang tak tahu lagi tak bila orang dengar inai je, semua inai sama. Tak. Inai dekat luar tu, inai instant tu maksudnya inai yang bila korang pakai tu kan merah dia macam merah sirap tu. Itu bukan inai daun asli tau. Inai daun asli tu dia merah dia memang bila kita pakai dia macam oren dulu. Dia takkan merah macam merah sirap tu tak. Inai daun asli kalau kita tengok tekstur dia, warna inai daun asli maksudnya paste tu lah. Paste inai daun tu dia warna macam coklat-coklat sikit. Sebab daun yang kering, warna dia warna apa? Dia warna coklat. Macam dia bukannya warna merah. Mustahil lah merah. Orang kata apa, inai kalau inai daun asli tu keluar dia warna merah macam tu. Tak. Orang-orang yang tak tahu ni rasa macam mesti dia ingat macam merah cepat, inai ni bagus, inai ni asli. Dia macam kalau produk muka kan, glowing dalam masa 3 hari, produk tu bagus. Padahal sebenarnya rosakkan kulit benda tu kan. Sebab apa tahu kata mercury. Orang Malaysia ni kita kena sentiasa beri pendedahan. Kalau tak diorang nak benda yang cepat, benda yang cantik sebenarnya. Tapi baguslah. Topik yang menarik sebab kita cakap pasal inai. Secara jujurnya Mira sendiri tak terfikir nak cakap pasal inai. Tapi mungkinlah takdir Allah menentukan segala-galanya. Itu. Boleh Kak Zai cadangkan inai yang bagus. Dekat sekarang ni dekat Malaysia kita ada satu jenis produk yang dinamakan Inai Damia. Inai Damia ni menjual produk inai daun asli. So produk Inai Damia ada 2 jenis currently lah. Sekarang ni ada 2 jenis produk iaitu untuk inai rambut ataupun inai jari. Dan ada inai serbuk. Inai serbuk ni boleh digunakan untuk jari ataupun untuk rambut juga. Produk Inai Damia ni dibancuh dengan air limau dan juga air teh. Dan sebenarnya, akak nak kata disclaimer lah. Sekejap lagi korang kata kenapa pula Inai Damia ni mewah gila. Sebenarnya Inai Damia ni dia ada tambah sikit herba, iaitu herba madderut. Madderut ni dia macam nak menaikkan lagi lah warna tu. Warna merah terang tu. Sebab daun inai asli dia takkan bagi warna merah terang macam orang kata macam red chili tu tak. Menarik. Inai daun tu kami import memang sebab kat Malaysia ni tak ada lagi ladang inai. Kami insyaAllah lah masa depan mungkin Inai Damia boleh buka satu ladang inai kan dekat Malaysia. Manalah kita tahu kan. Setakat ni inai daun tu yang serbuk tu kita import. Dan yang lain-lain tu bahan-bahan yang biasa tu memang kita dapat daripada sini lah sebab air teh dengan air limau tu orang kata lokal pun ada kan. Lepas tu untuk produk inai rambut kita ada tambah satu lagi minyak iaitu minyak argan. So minyak argan ni kita tambah untuk bagi orang kata power lagi lah efek orang kata inai rambut tu sebab minyak argan ni sebagai yang mana kita tahu dia memang sangat baik untuk rambut.
dia bagi orang kata apa hilangkan kemomo, dia hilangkan orang kata apa bagi lembut rambut tu kuat, lebat macam tu. Inai Damia ni ada pertambahan macam bahan-bahan tapi semuanya bahan yang mampu enhance lagi penggunaan inai tu. Supaya lagi sebenarnya kita nak hasilkan produk Inai Damia ni, kita nak kekal dia sebagai natural product lah. Kita berusaha untuk kekalkan dia macam tu sebab orang kata apa, banyak kan dekat luar tu inai instant di luar sana. Dia orang tak didedahkan kan dengan orang kata apa inai luar asli tu macam mana, orang tak tahu. So kita mengambil tanggungjawab tu untuk bagi pendedahan. Kami dekat sini kami cuma memberi pendedahan. Ya betul. Apa pasal inai. Jangan salah anggap ya, nanti kena kecam pula. Masalah pula untuk kita. Kalau ada sesiapa dekat luar sana yang berminat nak beli Inai Damia ni, macam mana nak dapatkan? Daripada website. Kami ada website kami sendiri, www.inaidamia.com. Korang boleh terus ke website ataupun kalau korang malas nak beli kat website, korang boleh WhatsApp akak 013-222-3203. Itu nombor HQ lah. Bukan nombor personal Kak. Saya kira ada. Bukan, jangan. Lagi kan ada orang nak mengurat belakang. Kami tak pasal jadi agensi cari jodoh pula daripada podcast Kota Suara. Apa yang kita orang boleh rumuskan, daun inai ni ada kebaikannya, which is ramai orang tak tahu, tapi kat sini kita bagi pendedahan daripada Inai Damia sendiri, daripada dia punya sejarah dia serba sedikit. Lepas tu inai ni sebenarnya boleh merawat luka. Sebenarnya dia memang dah dalam perubatan tradisional pun, tapi orang tak tahu. Cuma orang banyak memandang kepada Cik Fatimah, akak-akak kayu. Kemudian ada perbezaan dari segi daun inai yang asli dengan inai yang instan disebabkan ada penambahan bahan kimia yang disebutkan tadi. Ada pros and cons. Segalanya terpulang kepada anda nak memilih yang mana. Tapi tak salah kalau kita mencuba Inai Damia sendiri. Bahan-bahan asli ni biasanya orang suka. Yang asli tu yang bagus. Aku gembira lah buat podcast hari ni sebab bagi aku inai ni adalah benda yang memang dekat dengan diri kita semua, masyarakat kat Malaysia ni. Jadi bila orang dengar podcast ni, aku harap agar diorang dapat pendedahan lebih mengenai inai. Dan penggunaan inai akan tersebar dengan lebih meluas dan ada orang yang akan explore dia lebih lah daripada bukan sahaja daripada segi kecantikan tapi juga daripada segi perubatan. Mungkin ada yang berminat ke nak buat kajian pasal inai lepas ni? Who knows? Kalau korang berminat juga, kalau nak tahu pasal Inai Damia, dekat The Patriots ada keluarkan juga artikel-artikel yang berkaitan. Boleh baca ya. Kalau korang nak COD, korang boleh contact ejen kami di seluruh Malaysia. Diorang boleh je nak COD, tak ada masalah. Wow, dah COD you all. Kita pun dah sampai ke penghujung podcast. Mungkin next time kita boleh tambahkan lagi topik-topik yang menarik tentang inai yang mungkin orang tak tahu. Tapi untuk kali ini, apa yang Kak Zai nak sampaikan dekat pendengar podcast untuk buat pertama kalinya dengar sejarah pasal inai? Okay, bagi pendengar semua, saya harap apa yang saya bagi tahu hari ni, ilmu yang saya share hari ni dapat membuka mata lah pendengar di luar sana pasal daun inai. Sebab orang bagi apa, daun inai ni dia taklah sepopular orang kata apa daun-daun herbal lain yang dekat luar tu, tapi dia ada banyak kegunaan dia. So at least kata apa pendedahan hari ni dapat memberi sedikit sebanyak ilmu pasal daun inai ni. Sebab daun inai kita ni tradisi nenek moyang kita turun-temurun kan. Ilmu yang bermanfaat untuk hari ni, hari Isnin ya. Kami rekod ni hari Isnin berjauhan. Kami bertiga berjauhan. Jadi terima kasih kepada Kak Zai sebab sudi join. Terima kasih juga sudi invite. Jauh di mata, dekat di hati Kak Zai. Nanti saya datang HQ, saya contact Kak Zai lah. Terima kasih. Okey, kepada pendengar di luar sana, kalau berminat untuk lebih mengetahui tentang Inai Damia, boleh tengok diorang punya informasi-informasi. Kita support Inai Damia. Jadi terima kasih kepada Kak Zai sebab sudi luangkan masa untuk hari ni. Sebab datang. Terima kasih untuk Farah dan Mira sebab sudi jemput akak. Kita habiskan segmen Kotak Suara kita pada hari ini dengan Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.